Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, Anisha Nur Alia Amni binti Jamil. Nama diberi. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Ramuan Cina Kecil. Kod sekolah saya MBA 0006. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang atlet bola tampar suatu hari nanti. Membaca buku adalah hobi saya pada masa lapang. Saya berasa seronok apabila membaca pelbagai bahan. Di pagi hari, petik kelapa. Kelapa muda manis rasanya. Rezeki datang tidak disangka. Bersyukur selalu atas nikmatnya. Hari ini, saya akan menyampaikan sebuah hipnosis cerita yang bertajuk Rezeki Sang Badak. Buku ini ditulis oleh Hamdan Muhammad Ali dan diterbitkan oleh Pustaka Cergas Jaya. Buku ini mempunyai 30 halaman bercetak. COVID-19 telah melanda kawasan perumahan rimba. Perintah kawalan pergerakan telah dilaksanakan selama 3 bulan. Tempoh untuk menguruskan aktiviti harian bermula dari jam 6 pagi hingga jam 8 malam. Disebabkan PKP tersebut, sang badak tidak dapat bekerja selama 3 bulan ini. Memberi kesan yang mendalam kepada sang badak kerana dia tak akan mendapat gaji selama tempoh 3 bulan. Sang badak meminjam duit kepada kawan-kawannya. Sang badak menghubungi sang gajah lalu bertanya, "Apakah saya boleh meminjam duit sedikit untuk meneruskan kehidupan seharian?" Sang gajah tidak dapat membantu sang badak kerana duitnya hanya mencukupi bagi tempoh 3 bulan tersebut. Sang badak merayu kepada sang gajah, tetapi sang gajah tidak dapat memberi pinjaman wang kepada sang badak. Tiba-tiba sang badak teringat kawannya, sang harimau. Lalu sang badak menghubungi dan menyatakan hasratnya untuk meminjam duit. Namun begitu, sang harimau juga tidak dapat membantu sang badak. Sang badak merasa sedih. Sang badak menemui jalan buntu. Tiba-tiba, Biju, iaitu anak sang badak, datang berjumpa dengan ayahnya. Dalam keadaan gembira kerana sekolah memerlukan pekerja kontrak untuk membersihkan kawasan sekolah. Daripada jangkitan virus COVID-19. Pada keesokan harinya, sang badak melapor diri di sekolah Biju. Akhirnya, sang badak diterima untuk bekerja sebagai pembersihan sekolah.
Kini sang badak berasa amat gembira kerana tidak perlu memikirkan cara untuk mendapatkan duit bagi membeli makanan untuk mereka sekeluarga. Inilah yang dinamakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Pengajaran kita perlu berusaha dengan hati yang ikhlas. Usaha tangga kejayaan.